Kadang-kadang customer duk tanya, customer turun dia tak tengok berapa nak kena bayar. Hari ni nak tunjuk sikit features baru. Actually ni features ni tak adalah baru sangat tapi sejak update yang terkini lah, di mana kalau dulu kita nak tengok cash amount yang kita perlu collect daripada customer, biasanya kita kena sampai dulu dekat tempat penghantaran, dekat drop off, lepas tu kita tekan arrive, baru kita boleh tengok berapa amount kita collect kan. Tapi sekarang dengan version terbaru app Grab ni, kita boleh terus tengok berapa sebenarnya kita kena collect dekat customer. Contoh aku ada job cash sekarang ni, RM4 dia punya fare. So macam mana aku nak tengok dia punya amount yang aku kena collect dekat customer? Aku tekan je dekat stop ni, yang nombor 2 ni kan, tekan stop. So tengok kat sini, dia terus siap-siap bagi tahu collect cash 15.5. Kat situ, kat sini aku boleh tahulah adakah aku akan negatif selepas settle order ni ataupun masih lagi ada baki. Contoh kalau aku ada RM25, so maknanya 15.5 aku still ada baki lagi lah, maknanya aku tak akan negatif. Aku ok lah, membantulah, sebab kalau tidak kita tak tahu berapa cash kita kena collect dekat customer kan. Nak kena tunggu kita dah arrive, kita tekan confirm, baru kita nampak harga. Kadang-kadang customer duk tanya, customer turun dia tak tengok berapa nak kena bayar. So sekarang kita dah tahu. Ok, sudah anda belajar, sila komen.